Rombakan Kabinet hampir berlaku selepas Perdana Menteri mengesahkan mempunyai nama beberapa individu yang sesuai. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, nama individu terbabit akan dirujuk bersama ketua parti politik dalam kerajaan sebelum dimuktamadkan. Perdana Menteri memberi bayangan rombakan kecil akan dilakukan bagi mengisi kekosongan jawatan dalam Kabinet ketika ini. Jelas Anwar, biarpun pelantikan anggota Kabinet merupakan hak Perdana Menteri, namun renung dan mendengar nasihat ketua parti juga perlu, selain berterima kasih atas pendapat mereka. Bercakap kepada media hari ini, Anwar berkata dia bagaimanapun belum bertemu mana-mana ketua parti untuk membincangkan nama calon terbabit. Terdapat beberapa kekosongan jawatan dalam Kabinet susulan peletakan jawatan selain tamat tempoh sineta. Ia antaranya Menteri Ekonomi yang kosong selepas peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli selepas dewas pemilihan PKR, serta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam selepas peletakan jawatan Nik Nazmi Nik Ahmad. Jawatan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga kosong selepas Datuk Iwan Benedict meletakkan jawatan pada 8 November lalu. Selain itu, jawatan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI selepas tempoh sebagai sineta Tengku Safrul Abdul Aziz berakhir.